kau nak cakap. Kau ikut tembak ni betul. Buat apa? Kata janggal. Buat tak je. Setting dulu. Aku nak korang setting dulu sebelum nak setting apa? Orang. Ambil gambar di sini. Orang sini. Ambil kat sini dulu. So kita tak payah lah bergantung-gantung. Dia macam kita nak makan. Ya? Dari dia. Dia rasa turunkan tu. Turunkan lauk tu. Dia seluk. Kan? Yes. Kalau kau mau jalan kan? Tak kamu ni. Fikir aku dah. Ayo kita ni makan kuah. Tak ada ni. Tak ada ni. Kita kawan mana? Ha? Biar. Kita buat video je ni. InsyaAllah. Makan. Haji, nama ayah ni. Ayah. Masuk. Berita apa je? Allah. Masih. Ya, sama. Cleaner, whoever lah, jaga bawah ke panggil lah kalau dia nak jamah sikit kan. Okay, so petang kita je nak sambut pada saya yang paling utama ialah pertukaran empat kawan-kawan kita lah daripada UBP kan. Puan Hazina, Mansur, Cik Hakim, Asfaliza. So Asfaliza tiga tak adil. Tapi kebetulan kita dah siap pancake kan, takkan kita simpan kan. Jadi kita sampaikan salam lah kalau boleh simpan dalam fridge kan. Nantilah esok kamu bagi rasa kan. Tapi Puan Hazina ada. So kepada rakan kita yang akan berpindah ke unit baru, saya ucapkan selamat berjaya. Terima kasih banyak tau berkhidmat di UBP. Saya mungkin baru 5 minggu kat sini, tapi saya tahu Puan Hazina dah contribute pada UBP dan gajian dah 20 tahun. So sebenarnya kita ucapkan terima kasih for everything lah buat selama ni. Selamat jaya di UBP. April. Itu bulan 4 mungkin susah lah potong kek kan, bulan puasa. Jadi birthday siapa? Puan Hazina. Berapa ni? 14 of March. Yang 140 ya. Semalam. Belum bisa dia. Sebelum dia. Dan Puan Syafiza 15. Yes. Oh, 14, 8, 14, 15. Semalam apa tu? Satu empat. Happy birthday kan. Doakan panjang umur, sikit, bersihat selalu kan. So pada rasa again, terima kasih banyak Sorry lah, saya mungkin tak present sangat tau dekat UBP ni. Yang tolonglah jangan macam diaktifkan ke apa tau. Tak ada konsep stay kan. Kita akan bergabung nanti lah. Cuma saya memang sangat sibuk. Tak boleh tengok lah kalender saya tu. Memang saya tengok pun saya penat. Hari ni saya pergi 4 bulan tau. So nak makan makanan sendiri pun macam dah tak larat kan. Tapi insyaAllah saya cubalah, especially siapa yang masak sendiri kan. Mas Bani punya Maggi yang
Jangan makan tapi Marvelous. Kita ada. yang lain kecil saya akan rasa lah. Anggur ni. Tu sebenarnya. Dia tanam. Benda penting tadi. Pada hand Melayu tau, hand made. Betul lah. So, terima kasih kepada Puan Zina dan rakan-rakan. Happy birthday dan tak lupa selamat datang kepada warga kita yang baru. Puan Nuraini, Puan Nuraini. Nama-nama tapi Puan Nuraini. Ni kat ni, kat ni. Balik je. Ni kat apa? Tapi Syafizah, untuk 6 bulan pertama ni awak mungkin akan tolong ke UKK untuk buat 1 tahun untuk buat apa? Perolehan. Sebab perolehan kita sangat start lah. Masuk kat sini jugalah. Saya bantu cik ni tu. Tapi itu kemudian cerita itulah. Alhamdulillah lah. Apa saya rasa sangat bersyukur lah. Yang masuk semua semangat. Semangat. Macam saya pun nak contohnya kan, bocor kat bawah tu walaupun bukan kerja dia tolong. Pasal dulu dia pergi balik repair kan, dekat bilik cetak kan. Kak Noni pun offer, Kak Adi pun offer, nak buat apa saja pun okey. Kak Adi pun walaupun nak pencet kan, semangat tu semangat tu membara lagi lah. Nak cuba kerja baru kan. Kak Noni pun alhamdulillah nak volunteer untuk 100 years InsyaAllah yang lain-lain pun kalau nak volunteer untuk 100 years bagi nama ke saya. Kita akan masuk lah dekat jawatankuasa yang berkaitan. Actually ada je Puan Nadira, Dr. Veronica ada handle juga certain for example Dr. Veronica handle Comfortable kan. So siapa yang rasa boleh menyumbang, just join je jawatankuasa tu. Okay. So dengan tidak melengahkan masa lagi, kita boleh bagi ucapan lah. Seorang je untuk Kak Zina. Tak prepare ucapan. Tak apalah, sepatutnya kata lah. Terima kasih Cik Zah, terima kasih rakan-rakan semua. Saya kat LGM memang dah lama lah, macam Cik Zah cakap dah berpuluh tahun kan. Tapi dah ni nak pergi UPD ni unit keempat lah sebenarnya. Yang paling lama dekat UPD. Memang saya sayang saya kat unit tu. Tapi saya yang tak keluar sebab terlalu selesa. Bila terlalu selesa rasa macam dah tak boleh nak ke mana sebab selesa sangat. Because waktu tu I was an ARO tapi orang treat me macam as if I was an officer tau. Semua benda paper artikel semua tak keluar. Must go through, I kena check dulu semua kan. So dah rasa selesa sangat macam kat situ semua tak boleh lah. Nanti I tak boleh nak dah rasa tak boleh nak kembang duduk selesa duduk situ lah. Contented dan betul minta keluar masuk kat UCAT tapi UCAT ni sekejap sangat. So tak sempat nak rasa benda. Lepas tu UPP ni actually accident. I minta poster itu, I was 29 minta poster itu. Tak minta dekat UPP pun actually minta kat UPK. Bila interview tu memang ada arwah Kompozia. Terkejut saya dapat kat sini. So mula-mula tu memang tak nak datang kat actually. Mula-mula I tanya kat Dr. Freda, boleh tak ID kau? Dia kata, you buat kalau you tak datang you kena blacklist. So datang lah. Bila dah datang, dah lama ni sayang. Bila dah sayang, sekali dia tengok dapat pindah. Masa tu memang I was numb. For 1 week memang rasa macam frustrated macam. Masa tu dah sayang kan. Lepas tu after 1 week I dah fikir, yelah semua benda ni Allah bagi, bukan kita punya kan. Semua pinjaman, bila-bila dia boleh tarik. So dia dah tarik, dah bagi. So okey lah, tak apalah. Maybe kalau tak lagi teruk, nanti nak pencen, nak tinggal lagi sayang. So dah pergi sana nanti maybe tak sempat lama, tak sempat nak sayang sangat. So bila nak pencen maybe senang sikit lah. Kalau duduk kat sini maybe lagi good kan. Kalau dah tinggal Johor semua, ini dah start detach sikit lah. So itulah rasanya. Memang sebelum ni pun I still percaya kita ni kat mana-mana pun kita sentiasa sesiapa saja boleh ganti diri kita. Bukan kita kalau kita tak ada benda tak berjalan kan. So everybody boleh replace us kan. So orang boleh tak kita kat mana-mana pun kita belajar lah. Tapi memang alhamdulillah dapat tu memang stres. Sekarang ni alhamdulillah boleh lah dah terima kenyataan. So terima kasih lah selama ni bagi kerjasama semua. Terima kasih semuanya macam family. So lepas ni kita jumpa dekat lift, dekat say hi. Itulah, minta maaf lah salah silap kalau ada termarah ke apa benda, melawan ke apa, minta maaf semua. So sahabat baju jaya dekat UPP lah. Terima kasih. Terima kasih. Ini sumbangan daripada semua rakan-rakan semua tonton. Sebagai contoh kebiasaan.
Saya nak ambil gambar. Bergambar Betul tak? Betul. Satu dia. Wan. Ini siapa? Bantu foto ini. Masuk apa ni? Yang tiga. 34. Nyanyi video ke gambar? Selamatkan kamu, Allah selamatkan kamu, Allah selamatkan kamu semua, Allah selamatkan kamu. Kainlah yang tu berapa Okey, terus. Yang ke 600. Kadang punya masalah, bila orang tanya birthday, bila beritahu yang sebenar orang tak percaya. Lepas tu kalau dia orang percaya, dia orang kata apa rahsia. Kalau kata tak ada rahsia, dia orang kata kena ikut. Enough. Jom jumpa makan. Jumpa. Macam mana dapat dia buat ni? Tak pandai-pandai kan? Tapi macam mana start kan? Start kalau from the start macam mana? Susah. Di sana berita mengantak je. Dia dah habis pada muka rekod ni. So dia akan pergi ke ni kira dah habis tau. So naik atas ni. Okey, ni kalau dah tak nak main lagi, simpan gini. Okey. So saya tutup sekejap dia punya ni supaya dia berhenti pusing. Okey, ni off. Pusing, pulas, inilah on, inilah volume. Sampai nampak ni phono ni. So pastikan ni okey, rekod kecil selalu 45 spin rekod besar 33. Yang 78 ni yang macam rekod gramophone tu. Tapi gramophone tak boleh main di sini sebab dia punya jarum dia ni jarum jenis lain. Ni jarum diamond tau. Yang itu jarum memang jarum besi ke jarum paku ke apa kan. Yang gramophone punya. So yang ini cara nak main dia, okey. Tarik ni, okey. Okey, bagi dia make sure dia pusing. Pusing dulu. Okey, ni. Ni angkat, ni kira macam angkat dia punya jarum. Okey, angkat dia punya jarum, halakan tolak kemari. Kalau Mana? you nak main lagu apa? Kalau lagu yang kedua, yang tengah tu yang nampak yang dia punya yang dia punya kosong garisan tengah tu. Kalau lagu dengan lagu raya, pasal lagu yang ini lagu yang pertama dalam muka surat 2 ni. Muka surat rekod ni. So belum dia make sure jangan sampai kena tepi dia rosakkan jarum. Make sure dia